Sama juga kumpulan yang sedang popular sekarang, terutama di kalangan orang muda, kumpulan The Ahmadi Religion, Peace and Light. Ahmadi, agama, keamanan juga cahaya. Ajaran ini dikepalai oleh seorang individu, dia mengaku dirinya Imam Mahdi dengan gelaran Abdullah Hashim Abbas Sadiq. Dia mengaku jadi Imam Mahdi dan dia ada pendeta dia ataupun bishop dia di Malaysia dan juga Indonesia. Nama orang kanannya Kashfullah bin Amaluddin. Selain daripada itu, kumpulan ini juga ada kitab suci mereka, The Goal of the Wise, The Gospel of the Riser of the Family of Muhammad, dan juga buku Saying of Imam Ahmad Al-Hasan. Cuma ajaran ini, dia aktif di platform media sosial. Dia berpusat tak ada. Dia tak ada tempat di negara kita. Dia ni sangat popular untuk penstreaman langsung lah, live streaming, khususnya di platform TikTok. Tapi kami yakin orang tak ramai yang ikut dia sebab dia cakap orang putih. Orang putih ni leceh lah tuan-tuan. Kita nak mikir bahasa Inggeris lagi, susah sikit lah. Kalau dia cakap kampung, harus orang ikut dia ni sebenarnya. Tapi sekarang follower dia ramai lah, orang muda-muda. 30,000 dah pengikut dia di TikTok. Orang muda-muda suka sebab dia punya style pakaian macam rockers, dia pakai snow cap. Orang suka cara begitu. Dan mereka ni memang buat operasi di luar negara. Sebab itu obses kepada Imam Mahdi, ini kena hati-hati. Tahun 2022 dulu, kalau tuan-tuan masih ingat, ada satu kumpulan daripada negara kita. Dia percaya Imam Mahdi nak muncul di Mekah. 300 orang pergi buat umrah. Tapi tak pergi Mekah, pergi Madinah dulu. Dia in Madinah, out Jeddah. Sampai Madinah, dia tunggulah Imam Mahdi keluar di Mekah. Selagi tak keluar, dia tak pergi ke Mekah. Dia duduk di Madinah. Akhirnya dah berbulan-bulan duduk, tak ada duit dah. Akhirnya terpaksalah campur tangan pihak kerajaan nak menantikan Imam Mahdi muncul di Mekah. Tak ada lah, Menteri Agama je muncul. Ketika itu nak bawa balik belaka. Kesian tuan-tuan. Sebab itu sekali lagi, kalau tuan-tuan ujung-ujung telinga anda dengar ajaran tertentu di ujung rumah kita ke apa ke, asyik sebut Mahdi saja, boleh buat laporan. Laporan pada pegawai masjid pun boleh. Ajaran sesat ni kena pandang serius tuan-tuan. Dia bukan benda kecil sebab dia melibatkan akidah. Akidah kalau rapuh, dia teruk pada syariat rapuh lagi. Akidah ni kita punya tunjang, foundation kita kepada Allah. Sebab orang ajaran sesat, dia punya tahap ekstremisme dia tinggi. Dia kalau dah terlampau taksub, dia boleh jadi pemberontak. Dan ini bukan tak pernah berlaku. Kalau kita kaji sejarah, orang mengaku Imam Mahdi ni hampir 15 orang. Sekarang ni yang moden. Tak campur 11 orang, tak mengaku tapi diangkat oleh pengikutnya sebagai Imam Mahdi. Kalau di Iran tu, di penjara di Tehran, dalam satu penjara tu saja ada 3,000 orang dia panggil Mahdi Clemens. Orang yang mengaku jadi Imam Mahdi. Kenapa kita kena kontrol? Sebab gara-gara isu Imam Mahdi, Masjidil Haram pernah kena rampas dan dikepung selama 2 minggu. Dulu orang tanya, kenapa Masjidil Haram ni strict sangat lah? Keselamatan, security dia, polis. Kalau yang pakai celoreng, siap ada pistol. Apa ni strict sangat ni? Sebab Masjidil Haram pernah kena ambush, kena dikepung oleh pemberontak 20 November 1979. Kumpulan bersenjata ketika itu. Nak masuk, dia tak cek real sangat. Ketika itu beratus-ratus jemaah jadi tebusan. Berlaku insiden tembak-menembak. Di pihak keselamatan Saudi, 127 anggota terkorban, 451 cedera. Di pihak pemberontak ada 117 terbunuh, 68 dihukum bunuh pada tahun 1980. Rampasan itu diketuai oleh siapa? Juhaiman ibni Muhammad ibn Saif al-Utaibi. Kenapa dia rampas Masjidil Haram? Kerana dia nak isytiharkan abang ipar dia, iaitu Muhammad bin Abdullah al-Qahtani adalah Imam Mahdi. Rupanya isu Imam Mahdi. Saya sendiri di masjid negeri masa saya jadi imam dulu, masjid saya saja 3 orang jemaah mengaku Imam Mahdi. Macam ni saya tak pasti. Nazir kena ambil perhatian sikit. Dia akan menolong ya. Saya lah Imam Mahdi. Dia tak makan ubat jadi gitu. Dia tak makan ubat, dia akan buat perangai. Ini kita bukan nak merendahkan batang tubuh Imam Mahdi. Imam Mahdi ni separate isu lain.
Isunya orang tunggang cerita. Jadi itu faktor kedua kenapa sesat berlaku. Faktor ketiga dan faktor terakhir lah. Kenapa ajaran sesat subuh dan orang suka? Dia punca ajaran sesat ni tuan-tuan adalah ghulu. Apa makna ghulu? Ghulu ni over. Dalam kitab Madarij As-Salikin dicatatkan, kita bila ibadat, syaitan dia akan ganggu kita, dia nak pesongkan hati kita ni kepada dua perkara. Tafrid wal ida'ah, ifrat wal ghulu. Nombor satu, dia akan bisikkan dalam telinga kita tafrid wal ida'ah, meremehkan ibadat. Bila kita semayang, dia bisik remeh. Contoh lepas Fatihah, patutnya bacalah surah lazim. Patutnya kan, Iza Ja'a ke Qul Allah. Dia akan bisik, Fatihah cukuplah, sah dah semayang. Tak payah awal rokok lah. Dia akan ganggu kita. Tak ya juga tu, menolong rokok. Lala sampai sekarang, tak kerti-kerti baca surah lazim. Asyik dah selalu sangat nak buat, bukan kata salah. Dia bisikkan, remehkan ibadat. Kita baru nak waktu Ramadan, puasa lah esok, puasa 6. Tak payahlah. Orang banyak dosa je puasa 6 ni, orang bencin. Tak ya juga. Banyak jemaah raya. Tak jadi. Bisikan tu. Dia akan bisik. Yang kedua, kata ulama, setan ni dia akan bisik ifrat wal ghulu. Bila dah buat berlebih-lebih pula. Maknanya benda tu sepatutnya ada sukatan je. Tapi dapat kesihatan ni dibisikkan supaya engkau buat biar lebih pada sepatutnya. Sebab itu kalau dalam kitab Mujamul Wasit dan kitab Lisanul Arab, kalau tuan-tuan biasa pergi negara Arab nak beli barang, kita tanya, kam haza, berapa harga? Dia pun berkata, wallahi haza samanin, ni 80, satu bekas tu 80. Wallahi ghali. Kita sebut, ghali, ni gulu lah. Dia ghala, yaghlu, guluan. Ghali, mahal. Mahal tu maknanya berlebih sangat. Arab tu jual minyak atar, dia jual RM80 sebotol. Teman-teman musim haji dia jual 80. Time kita pergi musim umrah hari tu RM8 Dia tambah angka kosong je di belakang. Wallahi ghali entah. Engkau ni hulu sangat harganya. Dia Arab dengar hulu lebih lah dia. Jadi hulu ni dia berlebih-lebihan dalam satu perkara. Nabi SAW dia beri amaran, jangan kita ulang kesilapan umat yang lalu, iaitu terlalu ghulu. Iyyakum wal ghulu wa fiddin fa inna mahalaka man kana qablakum bil ghuluwi fiddin. Nabi sebut, hati-hatilah kamu dengan perbuatan ghulu, kerana sesungguhnya umat-umat terdahulu binasa disebabkan ghulu ketika menjalankan titah agama. Ni hadis riwayat An-Nasa'i dan beberapa ulama hadis. Ulama bahas hadis ni, apa contoh ghulu yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Ni kita jangan ikutlah. Pertama, kata ulama, ghulu semasa zaman Nabi Nuh alaihissalam. Zaman Nabi Nuh, kaum Nabi Nuh ni dia ghulu terhadap beberapa lelaki soleh yang ada di zaman Nabi Nuh. Mana zaman Nabi Nuh tu Nabi lah. Tapi di bawah dia tu ada beberapa orang baik, orang soleh, selebriti penceramah lah. Yang diminati sangat oleh kaum dia ketika itu. Siapakah mereka? Waddan, Suwa'an, Yarus, Ya'uq dan Nasran. Ini bukan dongeng tuan-tuan. Allah rekodkan dalam Quran. Surah Nuh ayat 23. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasran. Dan mereka berkata, jangan sekali-kali tinggalkan penyembahan Tuhan kamu, dan jangan kamu tinggalkan juga Waddan, Suwa'an, Yarus, Ya'uq dan Nasran. Apa maksud ayat ini? Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika dia menafsirkan ayat ni, dia cerita, masa zaman Nabi Nuh ada 4 orang lelaki nama Waddan, Suwa'an, Yarus, Ya'uq dan Nasran. Dia ni orang-orang soleh. Mereka ini disayangi ramai. Umpama kita lah, penceramah.
Kan penceramah ni ramai peminat. Wah, penceramah ramai peminat. Tuan-tuan, kalau arti. Orang ajak selfie, kalau arti. Orang sayang ke penceramah. Bukan saya dah lah. Penceramah lain lah yang ramai pengikut ni. Jadi, sayang ke penceramah tu tak ada masalah. Tetapi ketika Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan Nasran ini meninggal dunia, syaitan datang bisikkan kepada kaum Nabi Nuh. Buatlah satu patung supaya awak kenangkan ustaz ni. Bila nak buat jahat ternampak patung ustaz ni, cancel buat jahat, segan sikit pada dia. Mereka pun buatlah sebagai niat nak tugu kenangan saja. Niat asalnya buatkanlah. Kemudian syaitan pun memerintahkan pula atau membisikkan supaya dinamakan patung itu dengan nama-nama khas. Maka kaum Nabi Nuh pun ikutlah perintah syaitan, yang mana ketika itu patung ni belum disembah, hanya baru dihormati begitu saja. Jadi mereka bubuh nama. Bila generasi pembuat patung meninggal dunia, benda tu bersambung-sambung legasi, akhirnya jadi sembahan. Ini boleh rujuk riwayatnya oleh Imam Bukhari. Dalam kitab Ighatsatul Lahfan disebutkan, selepas Waddan, Suwa'an, Yaghus, Ya'uq dan Nasran meninggal, para pengikutnya ketika itu lepas kebumikan dia, mereka duduk iktikaf tepi kubur mereka. Mereka buatkan patung berbentuk monumen, patung mini orang-orang soleh ini. Bila dah berlalu 2-3 generasi, akhirnya disembahkanlah patung itu. Maka kata Abdullah bin Abbas, Waddan akhirnya disembah oleh kabilah Kalab di Daumatul Jandal. Suwa'an disembah oleh kabilah Huzail. Yaghus disembah oleh kabilah Murad dan kemudiannya disembah pula oleh Bani Ghuttaif di Jauf Sabak. Patung Ya'uq disembah oleh kabilah Hamdan dan patung Nasran disembah oleh Alu Zulkila daripada kabilah Himyar. Ini boleh rujuk hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis nombor 4920.